Kuat sikit suara tu, ya Allah. Baik, qabla an nabda, kaifa halukum jami'an? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahnu bil? Nahnu bil? Cakaplah nahnu. Bil khair. Kami baik. Kalau saya ana nahnu pula. Ana bil khair. Okey. Baik, qabla an nabda, insyaallah al-yawm sanuwasil ad-dirasa. Ma mana sanuwasil? Sanuwasil. Kita akan menyambung pelajaran fil madda, al-kalam wal kitabah. Hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran. Ya Allah, Ijlis. Al-an, al-yawm sanata'allam, sanuwasil ad-dirasa fi maharatil al-kalam wal kitabah. Kita akan belajar cara bercakap dan juga menulis. Okey. Hal ta'lamu kaifa tash'uruna, maza tash'uruna fil yaumil Aidil Adha? Apakah perasaan kamu bila mana hari raya Aidil Adha? Maza tash'uruna fi Aidil Adha? Maza tash'uruna, maza apakah, tash'uruna perasaan kamu, fi pada yaum hari Aidil Adha, hari raya Aidil Adha. Apa perasaan awak bila hari raya Aidil Adha? Kita tanya orang yang pakar masrur. Maza tash'uru fi yaumil, maza tash'urina fi yaumil Aidil Adha? Maza? Bi farahi wal sururi. What? Maza? Bil farahi wal sururi. Baik, ahsan kau. Okay. Saya tanya dia, apakah perasaan awak bila hari raya Aidil Adha? Dia jawab bil farah, asyuru bil farah, saya merasa gembira dan bahagia. Baik, boleh kerana dia syafaat dia, semua boleh duduk. Apa itu, Pak? Okey, kita akan masuk kepada pelajaran hari ini, iaitu meluahkan perasaan. Ashuru, saya rasa. Nashuru, kami rasa. Fail apa ni? Ashuru. Fail apa ni? Madika, mudharika, amar. Ashuru, madika, mudharika, amar. Siapa amar berdiri? Siapa mudharik berdiri? Siapa fail madi berdiri? Tak ada. Ni fail ashuru ni. Fail amar ke, fail madi ke, fail mudhari? Fail mudhari. Saya sedang merasakan. Nashuru, kami sedang merasakan. Madi ke, mudhari ke, amar? Mudhari. Fail mudhari. Okey. Yang ni saya, yang ni kami. Kalau kamu macam mana? Tash'uru. Ini untuk kamu lelaki. Kalau perempuan pula
tash, uru, ha? Buka otak tu. Apa kalau perempuan pula? Bagi ada air, bagi dia minum. Minum sebiji je. Bagi dia air. Bagi minum. Nanti dia sihat terus tu. Okey, tash. Nampak tak ni? Ha? Nampak tak? Okey, tash. Uri. Ini untuk kamu perempuan. Okey, kalau untuk ramai-ramai pula apa dia? Kalau untuk lelaki apa dia kalau untuk lelaki? Tash uruna. Bagus, pandai. Tash uruna. Kalau untuk perempuan pula? Kalau untuk perempuan pula? Ha? Ha? Untuk perempuan? Tengok kawasan di situ. Antunna. Tashurna. Tashurna. Okey. Ni perkataan ni kamu boleh gunakan. Gunakan sampai kamu dah besar pun, sampai dah tua pun kamu boleh gunakan perkataan ni. Sebab hari-hari korang merasa asyuru. Kalau kamu berdialog pun kamu dapat bercakap dah. Kalau saya rasa sebut apa? Asyuru. Kalau kami rasa nashuru. Terima kasih Darwish dengan pakar. Okey. Kalau kamu ramai-ramai, kalau kamu seorang untuk lelaki, maza tashuru. Kalau untuk perempuan, maza tashuri rina. Kalau untuk ramai-ramai, maza tashuru uruna. Yang ni maza tash apa? Apa tadi? Maza tash urna. Boleh faham? Okey, kalau korang nak faham, siapa yang nak faham? Okey, kalau dah faham, okey. Yang ni dia ada jawapan dia tau. Jawapan dia kat sini. Ustaz bagi tiga je. Satu, bil farhi. Yang ni maksud dia dengan gembira. Lepas tu bil huzni. Yang ni dengan sedih. Satu lagi, apa lagi satu? Dua lah. Gembira. Satu lagi apa dia yang bahagia tu? Pakar juga tu. Pakar bahagia. Bisurur. Okey. Hari ni jawapan korang tiga ni lah. Tiga aja. Kalau banyak main nanti kamu lupa pula. Okey. Maza. Minum dah. Minum dah. Tak gigit, minum je, telan. Pergi keluar tu. Pergi tong sampah. Ada plastik. Bawa dia pergi keluar tu. Ada plastik. Bawa pergi keluar. Kenapa? Masa dekat halkum tu, waktu telan dia terus. Ustaz panggil. Ustaz biasa bagi ubat dekat orang. Buka mulut takpom macam tu je. Buka mulut dia punya mulut tu jangan tu, tutup hidung masuk. Ada anak kan, tak nak minum ubat lah, macam tu lah. Buka mulut dia, tutup hidung dia masuk. Jadi dia telan lah. Okey, dah sambung pelajaran. Awak keluar lah. Pergi keluar. Teman dia.
Mak dia tak datang ambil Ha? Sekejap lagi. Nak balik dah. Okey, kita sambung lagi. Okey. Jawapan dia senang, asy'uru bil huzni ataupun asy'uru bil farah. Dua tu je lah. Okey. Madza tash'uru? Bil asy'uru bil farah. Awak. Madza tash'urina? Sebut dulu, saya merasa asy'uru bil farhi. Okey. Boleh tak? Boleh tak? Sebut dah. Lidah tu, lidah korang yang tak bertulang tu, jangan berat sangat nak sebut. Maza tash'uru? Maza tash'urina? Asy'uru bil farah. Baik. Maza tash'urina? Asy'uru bil farah. Tak sedih lah. Sepatutnya kita tanya dia, Tia tadi tu. Maza tash'urina? Asy'uru? Dia rasa sedih. Tanya Darwish. Maza tash'uru Darwish? Ya Darwish, maza tash'uru? Maza tash'uru Darwish al-an? Al-an Asy'uru bi? asy'uru Bisurur. bisurur. Rasa gembira. Okey Mana pen tadi satu? Nampak tak pen? Okey, saya tanya korang ramai-ramai Korang jawab pula ramai-ramai. Maza tash'uruna? Maza tash'uruna? Jawab semua. Wassururi pun boleh. Okey, bagus. Alhamdulillah, korang dah boleh menjawab. Korang dah boleh meluahkan perasaan. Meluahkan perasaan. Contohnya macam pergi Darwish. Ya Darwish, maza tash'uru alayya? Apakah perasaan awak terhadap saya? Maza tash'uru alayya? Ke atas saya. Alayya. Atas saya. Maza tash'uru alayya? Apakah perasaan awak terhadap saya? Okey. Okey, perempuan bagi soalan, lelaki bagi jawapan. 3 soalan, 3 jawapan. Okey, perempuan bagi soalan dulu. Lelaki lah bagi soalan dulu. Suara lelaki kuat kan? Okey, korang tanya guna perkataan ni. Darwish, korang tanya guna perkataan ni. Maza tash. Korang pilihlah kat bawah ni. Tash'urna. Boleh? Okey, 1, 2, 3. Lelaki dulu bagi soalan. 1, 2, 3. Gudani. Tash'urna. Lagi sekali. Ya talibati. Korang jawab apa? Ni. Kami. Kan dorang guna ni. Apakah perasaan kamu? Nampak tak? Tak nampak. Okey, lelaki bagi soalan balik. Bagi soalan balik. 1, 2, 3. Kau jawab apa? Baik, macam tu. Boleh cakap dah. Boleh pergi Arab dah. Boleh tak? Boleh makan kurma. Okey, perempuan pula bagi soalan. Lelaki. Okey, jawapan korang sedih Jawapan korang sedih. Okey. 1, 2, 3. Ya tulab. Lagi sekali. 1, 2, 3. Apa kalau pelajar lelaki apa dia?
Ha. Tolibun mana? Tolibun seorang. Tolibuna. Ha, Tolibuna. Cuba tengok. Ini apa tu? Coklat lah Ustaz, saya dapat. Ini kat bawah lah Ustaz. Ya, bisa tu bila kipas dia tu. Kipas. Sudah apa? Ibu boleh tak? Nanti kejap lagi coklat. Mana dah? Ustaz ini Ustaz ni lagi. Ada, bukan aku. Faham betul. Okey. Okay, dah cukup. Okey, kita dah belajar dah ni. Masa pun dah menjemburui kita. Okey, sekarang ni Ustaz akan bagi kertas mahjong dengan korang. Semalam dah bagi kan mahjong. Okey, sekarang ni buat perkataan ataupun perbincangan, perbualan di dalam kertas mahjong tu secara berkumpulan. Buat dah. Okey, buat sekarang. Keluarkan. Dia buat. Okey, keluarkanlah. Okey. Sendiri bagus sih. Okey. Lepas tu siapa wakil? Kita ada wakil seorang ketua. Okey, wakil ketua tu dia akan bermain dadu. Dia akan bermain dadu. Adila dah jadi. Siapa dadu ni, siapa dapat yang paling rendah, dia nombor 1 yang bentang. Duduk. Wakil mana? Wakil saja. Wakil saja. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Wakil saja. Awak wakil. Okey. Awak mana wakil? Orang dah ready dah buat dah kan? Buku tu kan? Okey. Okey, siapa nak dulu umpan? Dah yang nak. Kosong. Kenapa? Dua orang je. Okey, cepat. 1, 2, 3. Kosong satu perempuan lelaki. Okey, tak apalah. Okey, lala tadi. Okey. La. Okey. Kita okey lah. Tamplong. La. Okey, satu sekali lagi. 1, 2, 3. Latali tamplong. Nampak Ustaz? Jawab dulu. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Balik. Dah cukuplah tu. Penentuan naik ke sini tau. Paling tinggi buat dulu. Siapa yang paling tinggi dia lambat. Siapa yang markah dia rendah ni dia awal. Boleh. Makan sini je. Bismillah. 6. Awak. Hei. Apa pusing bola tu? 4. Adila welelo. 3. Berapa weh? Sekali lagi. Adila berapa? 6. Lagi sekali, awak sekali. Awak tu. 4. Sampai jatuh lah. 6 juga lah. 6. Sekali lagi. Dengan Darwis pula. Belum ada mat. Sini je, tak payah jauh-jauh. Lagi sekali. Tak payah jatuh. 2, 3. Habis. Ayo cepat. Okey, cepat. Dia buat ke? Oh, kamu tu. 5. Awak dah lah. Last. Cepatlah. Cepatlah. Cepat. Dah habis masa dah. 4. Aku 6 ya. Okey, kumpulan siapa awak pertama? Okey. Kita persilakan kumpulan yang pertama. Kumpulan daripada pakar.
Okey, kita tengok dong. Oh, daripada you mana? You mana? Daripada negara Arab mana? Saudi Arabia. Yallah. Okey, terus. Masuk cepatlah. Lewat dah habis masa. Okey. Hayya. Nasma. Mari kita dengarkan perbualan daripada bahasa Arab. Okay, siapa cakap? Daripada negara Saudi Arabia. Penyanyi nama. Aizat tak tahu baca. Okey. Okey. Okey, dia punya tajuk, memasak. Baru ada. Okey, ya Allah, tafadhal. Baca. Anan, kau baca yang tu. Ini ya. Kau yang tadi soalan. Ada. Kau style lu. Okey, mana perbualan dia? Apa ni? Jangan sini. Kejap. Saya pasang lagu-lagu Arab dulu. Assalamualaikum ya Lagu Umar. padang pasir. Sabar. Siapa? Boleh mula. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam ya Hanan. Maza tatbuhu. Ana atbuhu lahumu al-batru. Ma'amin tatbahu. Ana atbuhu ma'a ummi Sundus. Liman tatbahu. Haza liman tatbahu haza al-luhmu. Ana atbuhu hadha al-luhumu al-batru. Ima adu'u fatatahu. Atbuhu hadha al-hamu al-bi'ain lami. Sa'adhabu awwala. Lasana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuklah. Okey. Dia punya perbualan. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam ya Hanan. Atbukhu, apakah kamu masak? Ana atbukhu luhumul Baqarah. Dan betina. Ma'amin. Min tu dari man. Ma'aman tatbuhu. Dengan siapa awak masak? Ana atbukhu ma ummi. Lepas tu apa tu? Sundus tu apa? Ada ni bawa dulu ni. Ana atbukhu hadzal lahum lil fuqara. Summa imma apa ni? Ha? Apa dia? Asal tak rajin. Atbukhu hadzal lahum bi apa ni? Sazab awalan Hasan. Okey, dengar yang lain tu dengarlah, bagilah member. Okey, dia punya perbualan ni tentang memasak daging lembu. Perbualan dia menarik. Cumanya ada beberapa kesilapan tulisan lah. Kesilapan tulisan tu kena perbaiki untuk masa akan datang. Okey, apapun terbaik dan menarik, berikan tepukan yang gemuruh. Ayo duduk. Okey, kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua siapa? Awak. Darwis. Laju Darwis, habis masa cepat. Apa ni?
Ha? Mana? Tak tahu. Cepat, cepat. Ambil masa. Salah ni punca. Angkat je. Tak apa, angkat je. Tunjuk, bagi tunjuk. Orang dah. Okey, ya Allah, tafadhal. 3 orang je. Wakil dia. Ya Allah, tafadhal. Okey. Ayah, nabda. Tengok situ. Cakap boleh. Assalamualaikum ya Ahmad. Mau al-yaum. Ta'al. Ni. Waalaikumsalam. Ya Ali. Ya Ali. Al-yaum. Al-yawm huwa Aidil Adha. Iza kana al-amru kadzalika fal abu ila masjid. Ta'al. Ya Ali yuridu Ru'awiyah Al-Abqarah Alaysa Qazalika. Asnani Hasan. Asnan ardatan fakot an asala. Siap tu kan tulis baris. Ayah. Hayya ana nahnu Ana Mut'ab aidan. ana Idon. Terus apa? Ayah anak Ni Ya Ahmad. ya Ahmad al-wasati ashabah ala al-fuqara. La Sa'ahsulu ala lah al-uqdiyah ba'da zuhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok. Dah, habis dah. Dah, terbaik. Baik kata bukan gemuruh. Bukan gemuruh. Okey, kumpulan 1 tadi saya bagi 4 markah. Kumpulan 3 saya bagi 3 markah. Kumpulan 3 10. Cepat. Okey, cepat. Okey, boleh mula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat sikit suara. Al-Ibu. Ta'ala nuzayyanu manzila ma'a. Tengok sini. Ana sawfa yuwazzi'u Tak dengar suara. Kuat sikit. Fatid Sa'ad tuzayyinu amama al-baiti. Dengar suara, kuat sikit suara. Ana wa Farisha sawfa tuzayyinu fil al-bait. Ta'ala yabda'u nuzayyinu al-bait. Tamama. Habis dah.
Okey. Okey, berikan tepukan yang gemuruh. Yang 4. Okay, next. Cepat. Balik. Okay, ya Allah, tafadhal. Malas. Siapa cakap lu? Ha, dua orang. Kau pegang kau pegang. Cakap sama aku. Okay. Kau sikit. Ya, atas tanda. Ayat atas. Mana assalamualaikum? Mana assalamualaikum? Atas salah buat. Okay. Ya bawah. Yang atas ni salah buat. Okey, Assalamu Eloklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asdiqai al-yawmu sayakum annas fi al-masjidi yazbahu al-baqarati. Aina haza al-makanu Fi sahati masjid. bimaza zabaha bil baqarat Tuwazzi'uha ala al-fuqara'i wal masaki. syukran. Afan. Terima kasih. Itu je. Pendek ringkas daripada kami semua. Okay, berikan tepukan yang gemuruh. Okay. Pertama dia bagi contoh dekat atas tu ayat perbualan dia. Lepas tu oleh kerana dia punya perbualan pendek sahaja. Ya. Okeylah. Kita bagi 4. Okey, kita bagi 4. Jadi ya lebih kurang je lah semua korang kena perbaiki ni, terutamanya daripada segi tulisan. Korang ni baru tingkatan 2 tau. Hei, Darwish, diam dulu. Korang baru tingkatan 2 tau. Samsul. Okey, korang baru tingkatan 2 tau, tapi korang tulis tu macam dah doktor dah. Tak ada baris tau. Tak ada baris. Macam mana ni? Ni kan, kau sampai tak ada baris tu. Ada? Yang ni lah. Tak ada baris. Lepas tu dia baca, dia hantam lah macam ni. Macam ni, awak tak ada letak baris. Macam mana awak nak tahu dia punya sebutan macam mana? Kecuali awak dah pakar dah. Dah tahu dah. Macam ni awak asyuru. Kalau awak tak letak baris, awak menghantam lah jadi isyaru, nasyaru. Macam sembarang lah. Jadi tak betul. Korang kena letak baris. Apapun ucapkan tahniah dan terbaik. Walaupun korang masih tingkatan 2 tapi dah boleh membentang. Dah boleh try lah. Good try. Okay. Untuk yang terakhir kalinya, masa dah nak habis. So akan bagi manis-manis lah. Bagi manis-manis. Okay ya. Okay, bagi manis-manis. Muka surat 50. Cuba tengok muka surat 50 tu. 51. Yang ni buat kat rumah. Ada kena umpan lah nanti. Okay, muka surat 51 ni, ini korang buat dekat rumah lah. 51 ni korang kena tulis apa nama dia. Tapi hari ni buat 1 je. Buat 2 je. Okay, yang muka surat 51. Aktubu anis surati fi khamsati jumal mutarabita. Buat satu ayat
yang terdiri daripada 5 perkataan. Yang terdiri daripada 5 perkataan. Perkataan dia senang je kalau tengok sebelah je. Tengok dekat muka surat 47. Dekat situ dah korang ambil. Tapi dia kena terdiri daripada 5 perkataan. Okey, buat sekarang. Alif je. Alif buat 2 je. Kat sini ada 10 kan? Buat 2 je. Okey dah dia? Rasa okey dah? Dia minum ubat dah tadi? Dibuang. Dia minum. Okey. Buat cepat-cepat, buat 2 je. Saya akan bagi masa 2 minit. Siapa tak siap 2 minit, berdirilah dia. 2 minit. Cepat. Dia nak apa? Dia nak apa? Nak apa? Rujuk dekat muka surat 47. Ambil 5 perkataan dekat muka surat 47 tu, tengok. Nampak tak muka surat 47 tu ada banyak perkataan kat situ. Ambil yang 5 perkataan. Satu baris tu 5 perkataan sahaja. Tu 2 3 4 5 6. 6 boleh. Tu 2 3 4 5 6. Boleh. Tu 2 3 4. Tu 2 3 4. 5. Ambil yang 5. Ambil yang 5. Tu 2 3 4 5 6. Boleh ambil yang 6 ni. 4 5 atau 6. Cepat. Buat dah, cepat buat dah. Kat surat 40 berapa? Ambil kat sini. Ambil ni tak? Ambil kat sini. Mana yang 5 perkataan ataupun 6 perkataan, ambil. Contohnya macam ni. 1 2 3 4 5 6. Boleh ambil yang ni. Ambil 2 je. Buat 2 je. Untuk apa Ustaz? Asuh. Tulis. Ya Allah, awak dah tinggal bas ke ni? Ni, tengok ni. Buat 2 je. Tak ada 10. 2 je. Cepat. 2 je. 2 sahaja. Ambil yang 5 perkataan. 5-6 perkataan. Ha? Ni banyak ni ke depan ni. Cari kat sini yang 5. Ni 1 2 3 4 5 6. Boleh ambil yang ni. Ni 1 2 3 4 5 6. Ha? Awak buat tak? Buat. Pergilah. Buat tadi. Tapi awak pergi tandas lambat lah. Tak Ustaz, betul. Yang ni Awak pusing lagi. Weh, apa pindah Ustaz? Ustaz tak baik. Ustaz nampak itu. Dah. Buat satu dulu. Buat apa? Buat ayat, buat satu dulu. Okey, Ustaz. Ambillah yang ni berapa? 1 2 3 4 5 6. Boleh? 5 ke atas, 5 ataupun 6. Jangan ambil 2 je, tak boleh. Ambil yang 6 perkataan. Contoh perkataan yang 2 tu haulai ikhwanuna, itu 2, tak boleh. Dia kena 5 ke atas. Okey tak? Ha? Ngantuk. Awak tak ada pen? Ada ni. Cari kat sini. 2 sahaja, 2. Ni cari ni. Ada berapa? 1 2 3 4 5. Nahnu natabadalu at-tahniyah fil Aid. Berapa perkataan tu? Dalam satu ayat tu berapa perkataan? 1 2 3 4 5. 5. Ambil. Boleh ambil. Mana lagi? Cari lagi. Ada lagi? 1 2 3. Nahnu nusalli salatal Aidi fil masjid. 6. Boleh ambil 1. Dah cukup 2. Siap dah. Dah habis buat. Easy je, easy. Awak faham tak? Faham tak? Kena ambil 6 ayat ataupun 5 ayat. Bukan ayat, perkataan. Satu ayat tu ada 6 perkataan dia. Tulis kat Tulis kat sini. Contoh macam ni. Nahnu 1, nazuru 2, 3, al-fuqara wal jiran 4. Tak boleh. Kena cari yang 5. Contoh yang 5 mana? Nahnu nash'uru mana?
Nahnu natabadalu at-tahniyah fil aidin. 5. Boleh ambil yang ni. Satu dah. Tak cari lagi satu. Tulis kat sini ya. Tulis kat ni. Cari satu lagi. Ni. Tu siap. Siap dah. Yuwazzi'u ikhwanuna al-luhum al-fuqara wal masakin. Dapat manis-manis. Boleh manis. Siap awal dapat manis-manis. Siap awal angkat tangan. Siap awal cepat angkat tangan. Dua sahaja. Asuh mesti laju ni. Siap dah? Pakar ni laju ni. Jangan buat malu lah. Siap dah? Letak baris. Ini betul-betul pakar ni. Budak you ni. Apa satu? Tash'uru suratul nam bil faraid 1 2 3 4 5. Okey boleh. Ya. 1 2 3 4 5. Okey boleh. Laju. Mana? 1 2 3 Nahnu 1 2 3. Wah tak boleh, tak kira. Tambah satu lagi. Mana tengok. Siap dah? Makanlah. Mana? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Okay, boleh. Boleh. Yang penting jangan bawa 5. Siap dah? Awak okey tak? Kenapa tak buat? Dia kena sabar. Ambil. Siap dah? Ni pakar kat ni. Dia buat 10 lah. Apa? Tak ada anggur. Habis dah anggur. Tak ada anggur. Ada sekejap tengok. Siap dah? Sekejap ada anggur, ada. Mana siap? Siap dah? Letak tarikh tu macam mau tak macam ni. Siap dah? Letak tarikh. Nak tukar kan? Siap dah? Awak tak siap lah. Satu perkataan pun tak buat lagi. Siap dah? Siap dah? Makan cepat. Mana-mana? Siap dah? Ada dapat ke? Dapat dah? Letak tarikh. Letak tarikh apa semua. Siapa tak letak baris? Nahnu solli salatu. Okey. Okey boleh. 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Hai, limaza? Khalastu. Saya dah siap. Khalastu. Saya dah siap. Maza turid? Al-an haza atau haza? Syukur. Wahid faqat. Faqat tu sahaja. Wahid faqat. Aina? This. Haza. This haza lah. This Haza. Okay. Khalasta? Naam. Khalastu. Khalastu. Maza turid? Khalasta? Cakap naam. Khalastu. Saya dah siap. Khalastu. Aina? Siap dah? Khalastu. Kenapa kita guna perkataan ta dengan tu? Sebab dia fi'il
Fi'il madhi. Kalau ta tu kamu. Kalau tu saya. Bagus. Tak bergaduh dah? Kholasta? Kholasti. Kholastu. Tu saya. Kalau perempuan apa dia? Kholasti. Pakai dah siap dah. Lewat dah. Hal kholasta? Naam. Kholas? Mana lagi? Hal kholasti? Naam, kholastu. Saya dah siap. Mana? Nombor 5. Okey, boleh. Naam, kholastu. Ada. Alah ustaz tak simpan. Kholasti? Kholastu. Dah siap dah? Kholastu? Dah dapat, dia dah dapat. Apa dah? Apa? Okey. Siapa dapat jawab ni? Tak bagi lagi. Dah berapa lagi? Siap dah? Okey. Permainan dia mudah sahaja. Oi, banyak dia. Okey, permainan dia Ustaz tanya dalam bahasa Arab, korang jawab bahasa Arab juga. Senang je. Okey. Maza tash'uru al-an? Jawab. Maza tash'uru al-an? Macam tu. Tamat dah. Apakah perasaan awak hari ini? Saya rasa gembira. Inilah depan lah. Baru tadi belajar. Okey. Kaifa haluka? Ya, laju. Kena laju sikit. Maza tatbakhu? Maza tatbakhu? Atbakhu? Hum. Wih, hebat dia ni. Wih, pandai eh. Aina yuwazzi'u al-luhum? Aina yuwazzi'u al-luhum? Aina yuwazzi'u mengagikan al-luhum? Saja. Yuwazzi'u. Aina yuwazzi'u al-luhum? Cakaplah, jawablah. Macam mana nak jawab dalam bahasa Arab? Yalah. Depan dia. Aina yuwazzi'u, di manakah kamu mengagikan daging lembu, daging? Yuwazzi'u al-luhum? Jawab bagi penuh, jangan fakra. Jawab bagi penuh. Ada tak? Saya tambah lagi 2. Yuwazzi'u ikhwani tak ngam. Apa? Tak ngam ayat dia. Bukan dia memasak. Aina yuwazzi'u al-luhum? Aina yuwazzi'u al-luhum? Yang tu kita nak dengar jawapan dia. Dapat 2. Yuwazzi'u al-luhum ilal fuqara'i wal masakin. Okay, last dah. Ini last dah, habis dah. Okay, last. Siapa yang dapat ni dia kira hebat lah. Ma'aman tatasawafahu fil idi. Ma'aman tatasawafahu fil idi. Ma'aman, man tu siapa? Ma'a bersama. Bersama siapa? Ma'aman tatasawafahu fil idi. Lelaki jangan bagi malu, pakar cepat. Ma'aman bersama siapa? Ma'aman tatasawafahu fil idi. Tatasawafahu
Ada. Betul. Okey. Wow, dia bagi syafaat. Okey, cukup sekadar itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya. Jadinya semoga pelajaran hari ini korang dapat faham dah kan? Satu perkataan pun cukup dah. Hari ini korang dapat apa? Ash'uru, saya berasa. Betul tak? Maza tash'uru? Tash'urina, maza tash'urina? Ash'uru? Dia penting dah, dia hilang dah, otak dia hilang dah. Ash'uru? Ash'uru bil? Ingat tu. Jadinya cukup sekadar itu saja. Okey kelas. Ketua kelas. Ketua kelas, awak punya suara bagi kuat sikit korang. Habis dah. Suara tu kuat sikit. Jangan bangun. Kuat sikit, bangun. Assalamualaikum. Baik, tak masuk balik. Masuk balik. Doa, baca doa. Duduk.